Kepada pembukaan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ia telah ditukar menjadi masjid selepas. Peranan seorang ayah sangat penting. Peranan seorang guru sangat penting. Sebagai contoh, ayahnya sahaja, Sultan Murad, adalah seorang ayah yang sangat proaktif. Sangat memberikan perhatian serius kepada pendidikan anak. Bukan maksudnya pendidikan akademik sahaja. Tidak semua anak muda ini matang dalam tindakan dan tidak semestinya orang yang matang itu muda untuk melakukan suatu perkara. Dan perkara yang menarik mengenai Muhammad Al-Fatih ini adalah dia sudah menjadi sultan pada umur 12 tahun berdasarkan 12 tahun. 12 tahun dia sudah duduk kelang-kabut UPSR, dia jadi sultan. Al-Fatih tidak mengambil UPSR. Tetapi penting untuk kita menghidupkan sejarah itu dalam diri kita, dan yang paling penting kita sendiri ini mesti mampu melakar sejarah kita sendiri. Maka Al-Fatih adalah kisah motivasi untuk kita. Allahuakbar. Untuk dibuka sama sekali. Tetapi budak ni berjaya pimpin suatu ribu tentera sebab dia percaya. Bila dia percaya, dia akan buat apa saja. Maka pimpin suatu ribu tentera mengambil masa hanya 2 bulan untuk tawan kota ni sebab dia memang all out betul. Dia guna teknologi yang orang tak pernah buat, dia guna strategi yang orang tak pernah buat, dan dia menggunakan tentera yang begitu ramai, dan akhirnya dia pimpin ke semua ni dengan satu saja vision, iaitu kita boleh tawan kota ni. Manusia tidak terlepas daripada sejarah. Bahkan manusia sendiri akan menjadi sebahagian daripada sejarah. Soalnya, adakah anda memilih untuk melakar sejarah atau sebaliknya?